Baru-baru ini, hubungan antara Amerika Syarikat dengan China dilaporkan semakin pulih. Ramai yang lega, tapi persoalannya, apa maksud keamanan? Ini untuk ekonomi dunia. Laporan antarabangsa menyatakan hubungan Amerika Syarikat dan China yang tegang sejak bertahun lamanya kini menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Perbincangan perdagangan kembali berlangsung, sekatan mungkin dikurangkan. Keyakinan pelabur global semakin pulih dan biasanya apabila kedua-dua buah negara besar ini stabil, maka pasaran saham akan naik, mata wang akan mengukuh. Pelabur mula akan ambil risiko. Tapi, adakah ini masa yang sesuai untuk kita meninggalkan emas? Ianya belum tentu. Ya, kalau kita tengok hubungan antara Amerika Syarikat dengan China semakin pulih dan stabil untuk bantu ekonomi kita, tetapi kita kena sedar ketegangan boleh juga timbul pada bila-bila masa. Isu seperti di Taiwan, teknologi chip dan geopolitik belum selesai lagi. Pasaran masih tak menentu, perang, pilihan raya dan dasar kadar faedah boleh ubah segalanya. Jadi apabila pelabur rasa dunia sudah okey, mereka mungkin akan jual emas dan kejar saham. Tapi apabila krisis datang semula, mereka akan kembali kepada emas dengan lebih agresif. Dalam tempoh yang tenang ini, inilah masa yang terbaik untuk tuan-puan lipat gandakan tabungan emas ketika harga emas tengah stabil atau sedikit rendah. Sebab apabila dunia tengah panas, contohnya jika berlaku serangan politik, kegawatan ekonomi, ketegangan diplomatik, harga emas akan naik mencanak. Itu yang berlaku kepada konflik Ukraine dan Rusia, pandemik COVID-19 dan krisis hutang Amerika Syarikat. Emas naik waktu dunia tak menentu. Jadi solusi kepada tumpuan di luar sana, jangan tunggu masa krisis kewangan baru kita nak bermula menabung emas. Masa tu harga emas dah melambung tinggi. Jadi cara yang terbaik adalah mula menabung emas sekarang. Saya dah pinkan video di bahagian atas cara nak bermula menabung emas. Sebab ekonomi masih lagi stabil dan masa ini emas masih lagi senyap tapi bernilai. Tuan-puan yang nak menabung emas, saya sarankan pilihlah syarikat emas Public Gold, pengeluar emas dan pembekal emas terbesar di Malaysia. Public Gold sekarang sudah lebih ada 1.8 juta rakyat kita menabung emas dengan Public Gold. Tuan-puan boleh bermula menabung serendah 1 gram ataupun RM100 di akaun emas Gap Public Gold, ataupun boleh dapatkan item yang besar begini seperti 10 gram, 20 gram hatta 1 kilogram pun Public Gold mampu sediakan emas untuk tuan-puan.